Hello guys, seperti yang dijanjikan dalam video sebelum ni, so kali ni pakcik nak pasang S-Max Future One dekat helmet pakcik. So ini sahaja semua barang yang kita akan guna untuk install hari ni. Tapi pakcik sebenarnya takkan gunakan klem asal yang X-Max bagi dekat dalam box, sebab pakcik nak cuba guna aftermarket punya klem. Dan klem ni asalnya bukan untuk S-Max, dia untuk mount Cardo Pack Torque. Sebab masa pakcik tengok dia punya kaki ni nampak macam lebih kurang. So jom kita test sama-sama tengok fitment dia macam mana, ngam ke tak. So ini adalah helmet yang akan pakcik pasang intercom untuk hari ini, iaitu Shoei GTR 2. So sebelum pakcik buka interior helmet ni, pakcik sebenarnya nak test dulu mount ni boleh pakai ke tak. So pakcik akan buka dia punya clip ataupun cover yang dekat tepi ni. Dan pakcik gantikan dengan klem yang aftermarket pakcik beli ni. So sekarang kita akan start pemasangan kita punya mikrofon dan juga speaker. Dan cara paling mudah sekali untuk pakcik nak tunjuk dekat korang adalah pakcik kena cabut semua interior ni. Tapi kalau korang nak buat, sebenarnya korang boleh je just buka dia punya clip-clip je, tak payah keluarkan semua pun sebenarnya boleh. Sebelum kita pasang kita punya speaker, kita kena ambil velcro yang dia dah bagi ni and tampal dekat bahagian belakang speaker buat kiri dan kanan. Okay. Next, untuk kenal pasti yang mana satu speaker kanan, mana satu speaker kiri, korang tengok mana yang ada connector ni. Yang ini adalah untuk sebelah kiri. Sebab dekat situ akan kita letak kita punya intercom unit nanti. Mesti ada yang curious kan, kenapa intercom selalunya akan letak dekat sebelah kiri? Sebab sebelah kanan adalah tangan yang akan kita pegang throttle. So, kita tak boleh nak gerakkan guna tangan kanan lah untuk control intercom. Sebab tu kita gunakan tangan kiri. So kita boleh pasang kita punya speaker ni dekat dalam lubang macam helmet pakcik ni memang dia ada lubang untuk speaker intercom. Pakcik terus masukkan je dekat dalam tu dan saiz dia memang ngam-ngam lah. Next, mikrofon pun sama, letak velcro dan kita cari tempat untuk kita nak tampal. Macam pakcik ni pun dia macam memang ada lubang juga cut out untuk letak kita punya mikrofon dekat helmet pakcik ni. So pakcik akan letak dekat lubang dia tu lah. Okay, moment of truth. Jom kita tengok klem Cardo ni boleh lock masuk dekat Future One ataupun tak. Ngam guys. Actually fitting dia surprisingly kemas. Dia ketat sikit lah sebab salah satu kaki dia ni macam tebal sikit. Tapi yang penting dia tak longgar lah. Nampak macam matching je. So sekarang kita dah boleh pasang connector untuk mikrofon dan juga speaker. So siaplah sudah kita punya pemasangan. Suka betul dengan magnetic ni. So next korang just kemas je lah wire. And siap.